Hai gang, hari ni aku nak share kat hampa semua cara untuk balut si Azia. Dia punya balutan dia macam ni. Ni PVC. Ini bahagian bawah. Ini pula adalah bahagian tempat sandar dia. Macam itulah. So bila dah balut dia akan jadi macam ni. Ni yang dah siap. Inilah rupa dia kalau dah siap balut. Okay, yang ni sebelah driver. Yang aku nak buat ni sebelah driver. Okay. Sebelum kita balut seat ni, ada benda-benda yang nak kena buka. Okay. Yang pertama adalah klip ni kena buka. Ini kena buka. Bahagian belakang yang ni kena buka. Kemudian lever ni kena buka. Dan yang ni pun kena buka. Tiga. Yang ni tak boleh buka. Yang ni boleh. Okay, jom tengok macam mana aku buat. Mula buka belah ni dulu. Ini senang. Buka dia macam ni. Cungkil pakai test pen. Lepas tu tarik keluar. Macam tu je. Kemudian yang ni masuk jari ke dalam. Rasakan dia punya lock. Belah kiri kanan. Ini guna ibu jari. Yang ni kena guna jari telunjuk. Okey. Dah buka. Tengok dia. Sini ke bawah. Sebelah sini pun sama juga. Tapi sebelah sini dia tak ada lubang. So kita kena sudut daripada bawah. Buka dulu. Kita baru sudut tangan. Sama juga lock dia kiri kanan. Okay, saya kira tiga benda ni. Yang ni aku guna gunting je untuk buka klip dia. Seeloknya gunalah rayam Muncul-Dirus. Aku ni apa saja ada boleh je. Okey. Buka dah. Ini lah barang dia. Dah buka klip ni. Goncang-goncang dia nak atas. Tolak-tolak ke atas. Ni. Ini adalah posisi dia macam ni. Dia tak terjangkit, dia tak ke bawah. Dia kat tengah. Sebab tak dah buka, dia ketat dah. Okey. Dah buka. Settle. Kita boleh cuci dulu. Lepas tu kemudian baru kita balut seat dia. Saya nak buka. Saya dia. Taruh dia ke atas. Macam tu. Okey. Dah. Macam tu je. So yang ni boleh buka ni. Sekarang dia ada skru. So buka skru je lah. Buka pada seat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kita boleh proceed untuk balut. Senanglah balut. Tak ada sangkut.